的幸福就是建立在健康的基础上。一旦失去健康，给你再多的财富也用不上。所以我 Angus 王龙玲在健康好生活节目里面邀请了医生以及专业的健身教练、营养师，和大家一起打造出美好的健康生活。做运动呢，除了减肥呢，它还有很多其他的功能。另外一个很重要的功能呢，就是增加你的心肺功能。那么有几种情况之下呢，孕妇是不适宜做运动的。 개인의 다재다능함을 어필할 첫 번째 미션, 용감한 쇼케이스. 뭐야 이게 뭐야? 마피아 무조건 걸려, 무조건. 마피아면 무조건 걸려, 이거. 그냥 볼일 없으면 빨리 나가요. 나가. 야, 나도 안 해. 나 모르는 거 안 해. 나는. Peranti parachut mempunyai bingkai logam diperbuat daripada nitinol yang telah dipotong dengan pancaran laser menjadi 16 bahagian dan diapit di antara dua lapisan polimer yang dipanggil PTFE. Peranti ini dinamakan sebegitu kerana ia kelihatan seperti sebuah payung terjun terbalik.我不甘心的，但是把他找出来又怎样呢？事实已经改变不了了。随便啦。他是妹妹的人啊？不知道。这算什么办法？我说了那么多，你根本就没有听明白呀、我有听明白，我也了。好了，不要说了。戴上这个，你自然就看到你想要看的东西。 Morning Canada time. Peranti parachut ni apabila kita masukkan akan berada di situ sampai bila-bila. Sebabnya pun bahagian asal tadi memang sudah menjadi parut, menjadi lemah dan tidak dapat mengepam dengan baik. Jadi selepas saja kita masukkan, mereka ni akan boleh kembali kepada keadaan asal, kepada aktiviti asal dalam jangka masa yang cepat. Dalam jangka masa 2-3 hari selepas mereka keluar dari hospital. Jadi kalau kita bandingkan dengan cara pembedahan, selepas pembedahan pesakit akan perlu dirawat di ward rawatan rapi dalam jangka masa 1 hari, 2 hari, kemudiannya akan berada di dalam ward selama jangka masa 7 hari sampai 10 hari, dan selepas mereka pulang akan mengambil masa untuk mereka baik dari segi pembedahan bahagian dada tadi.